esok hari Khamis, malam esok, Khamis malam Jumaat, kita akan masuk ke tahun baru. Masya Allah tabarakallah, di antara perkara yang dilakukan oleh para ulama iaitu berdoa pada akhir tahun dan awal tahun Islam. Ya tuan-tuan, terlalu banyak kekurangan yang telah kita lakukan pada tahun ini. Kita nak memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita dan Allah memberi peluang kepada kita untuk tahun yang baru. Tuan-tuan, jom sama-sama kita mengaminkan doa ini. Tuan-tuan boleh save dan sebar-sebarkan doa ini. Digunakan pada Khamis petang sebelum masuk tahun baru, iaitu doa akhir tahun, dan doa awal tahun selepas maghribnya. Allahumma alimtu min amalin fi hazihi sanah ma nahaitani anhu wa lam atub min wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da qudratik ala uqubati wa da'awtani ila taubah min ba'dil jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma alimtu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi sawab fa as'aluka an taqabbala minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta ampun di atas perbuatanku di tahun ini, termasuk yang Engkau larang sementara aku belum sempat untuk bertaubat. Perbuatanku yang Engkau maklumi kerana kemurahan-Mu sementara Engkau mampu untuk menyeksaku. Dan aku memohon di atas segala kesilapanku dan perbuatan dosa yang Engkau perintahkan untuk aku bertaubat sementara aku menderhakai-Mu. Karenanya aku memohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Ya Tuhanku, aku harapkan Engkau menerima perbuatanku yang Engkau redai pada tahun ini dan perbuatanku yang telah terjanji pahala bagiku. Janganlah pupuskan harapanku, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Dan ini pula merupakan doa awal tahun. Aminkan dan sebar-sebarkan. Allahumma anta abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wal karimul judikal muawwal wa hadha amul jadid qad aqbal. أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وعون على هذه النفس الأمارة بالسوء واشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. Ya Tuhanku, Engkau yang abadi, qadim dan awal. Atas kurniaan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung daripada-Mu dari segala pujukan iblis dan para walinya pada tahun ini. Dan aku berlindung daripada-Mu dari pujukan iblis dan kuncu-kuncunya pada tahun ini. Aku pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku melakukan kejahatan. Kepada-Mu, aku memohon bimbingan agar urusan seharian mendekatkanku kepada rahmat-Mu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Moga Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah jadikan tahun ini merupakan tahun terbaik buat kita semua. Jom kita tinggalkan 1446 Hijrah dengan kebaikan dan kita mulakan dengan cahaya keredaan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.